Saya memang tak sukalah nak cerita sangat tentang perkahwinan. Tapi just nak share je lah. Kahwin ni bukan untuk mengisi kekosongan. Tapi ia untuk berkongsi kekuatan. Kalau kita ni masuk dunia perkahwinan dengan hati yang kosong, kita ni akan menuntut banyak perkara dari pasangan kita. Betul tak? Itu tak kena, ini tak kena. Bukannya sebab pasangan kita tak memberi, tetapi kita tak tahu bersyukur. Tapi andai kata kalau kita masuk dalam dunia perkahwinan dengan jiwa yang matang, hati yang matang, pemikiran yang matang, kita akan tahu memberi sebelum kita banyak meminta. Dan mungkin sebelum kita tanya siapalah jodoh kita perlu tanya siapakah diri kita ketika kita menjadi pasangan si dia tu nanti. Anda dah ada calon ta'aruf? Kalau belum ada, jom ke Tiljanah Omai, tempat orang single dalam Malaysia ni berkumpul. Mana tahu sebulan dua lagi anda dah jumpa calon yang serasi dengan diri anda, dan juga tak lama lagi anda akan mendirikan rumah tangga. InsyaAllah saya doakan kita semua-semua ni capai bahagia yang kita impikan.